Okay, semalam saya ada buat video berkenaan dengan apa yang kita akan check dekat kereta korang bila korang nak jual. So, ni hari saya nak rungkaikan sikit bahagian-bahagian yang kita orang check tu satu persatu dalam setiap video-video saya, okay? Untuk part ni, saya nak berbincang pasal kemalangan accident punya part, okay? So, untuk accident, dia ada 3 bahagian macam saya cakap dalam video tu hari. Major accident, minor accident dengan moderate accident. So, apa dia tu? Jom kita survey dalam video ni. Okay, first, minor accident. Minor ni adalah kemalangan yang standard, yang biasa-biasa saja. Contohnya, tersagak bumper, parking time ada tembok dia tergesek sikit ke, itu adalah minor sahaja. So kemalangan minor ni adalah standard untuk kereta-kereta second hand, kebanyakan memang ada. Lagi-lagi kat bahagian depan. Kalau dekat bahagian bumper depan ni kan, skirting ni ke, ada tembok ke ataupun bumper ke dia orang naik ke, bersagak sikit, itu dia panggil minor accident, guys. Yang kedua, moderate. Yang ni dia agak teruk sikit tapi tak teruk sangat. Kalau beli pun biasanya harga kereta tu akan jadi murah. So ini kita selalu use case saya akan case to case kalau beli pun, tapi depend kepada moderate punya kerosakan. Okay, biasanya moderate ni dia dah masuk ke dalam sikit. Contoh dia dah langgar ke sini, dia ada efek sampai ke panel ni. Okay, dia nampak dekat bahagian panel tengah ni, dia dah ada kesan accident dekat sini, dah ketuk semula ke cat semula. Okay, tapi dia tak termasuk habis lagi, dia tak kena chassis dalam lagi. Okay, itu adalah moderate accident. Ataupun kalau daripada bahagian tepi ni, bahagian pintu ni dah terkena sikit, dekat bahagian pillar ni pun kena sikit-sikit je, bukan heavy sangat, dia tak termasuk sampai ke dalam. Itu moderate accident nama dia. Dan biasanya moderate accident ni, kalau used car saya akan ambil pun, biasanya kita akan jual harga yang murah. Saya akan inform dengan customer kereta ni ada moderate accident. So kita akan masuk Puspakom dulu, baru kita akan declare dengan customer owner lama tu nak beli atau tak. Dan yang ketiga, ini adalah major accident. Ni kategori kebanyakan kereta boleh cakap dah total loss punya kereta lah. Okay, total loss punya kereta used car saya memang takkan ambil terus. Kau cakap lah macam mana pun kita orang takkan beli. Okay, dia dah melibatkan warehouse ni yang ni. Yang ni adalah kepala untuk chassis. Okay, so kalau chassis ni dah kena langgar, dah berlari dan lari pada kedudukan asal, kereta ni akan jadi tak sedap bawa. Okay, kalau daripada bahagian tepi, dia punya pillar ni semua dah terkena dah. Boleh cakap yang ni nampak, yang titik-titik ni kan, semua dah terkena. So bahagian ni sangat-sangat bahaya. Dan kita orang used car dari kadang maaf foto takkan beli kereta-kereta yang macam ni. Kita akan terus reject sahaja. Okay, tu 3 point kemalangan yang ada dekat dalam kenderaan setiap kereta. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, share dekat kawan-kawan korang. Kalau kau nak info lagi berkenaan dengan banjir pula, komen nak, saya akan buat video untuk banjir pula. Okay, so kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.